stop scrolling sebab kita nak break dan borak. Hai, Assalamualaikum. Ditanya kepada Ustaz Idris Haji Ahmad, macam mana kalau parti-parti lain pun nak claim kata dasar parti mereka ini adalah Islam? Jawapan yang diberikan oleh YB Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad ini sangat sempoi. Sebab beliau kata, silakan mana-mana parti yang nak claim kata dasar parti mereka Islam, silakan. Islam bukan hak eksklusif untuk PAS. Cuma beza PAS buktikan dengan kuasa yang PAS miliki, PAS sedaya upaya untuk menegakkan Islam. Sebagai contoh, kita tengok kerajaan negeri Kedah berusaha sedaya upaya untuk menutup aktiviti perjudian sampai kena naik turun mahkamah. Dan kita doakan semoga usaha kerajaan negeri Kedah ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan pernah tahu yang ada serpihan-serpihan daripada PAS. Mereka ini keluar daripada PAS dan tubuhkan satu parti. Dan mereka kata mereka pun membawa suara Islam. Mereka pun membawa mesej Islam. Tapi kita tak payah pergi jauh-jauh. Kita tak payah sentuh isu judi ke yang besar-besar. Kita nak tanya, ada tak mereka buat keluar kenyataan berkenaan dengan kes sauna lelaki yang ditangkap baru-baru ini di Kuala Lumpur.